Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua pendengar Kisah di Sebalik Jua. Saya Nur Azura, merupakan dari program Antropologi dan Sosiologi. Hari ini kita bersama tetamu istimewa kita, merupakan seorang alumni UNIMAS FSSK dari program Antropologi dan Sosiologi yang sudah pun melalui segala suka duka dunia kampus. Okey, saya kenalkan Charles. Hai semua, nama saya Charles Sangbarga Universiti. Kenalkan diri dulu. Ya, kenalkan diri. Okay, saya kenalkan diri saya lah. Okey, saya ulang lagi. Nama saya Charles Sangbarga Universiti. Asal dari Sipil Sarawak. Sekarang saya berumur 23 tahun yang baru je graduate bulan 11 hari. Okey, terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Alright Charles, cuma kita mulakan kita punya segmen podcast. Teruskan. Okeylah Charles, semasa masuk FSSK dulu, apa perasaan awal yang paling kuat? Okay, untuk perasaan waktu tu FSSK, semua orang happy kan, yang kita cakap siapa je tak happy kan masa you. Ya betul. Waktu tu happy, family happy, saya happy, nampak masa you. And actually ada disappointed. Apa tu? Aku macam kecewa sikit lah sebab dia bukan course yang saya dapat tu, bukan course yang saya ambil bidang utama saya. Tapi itulah rezeki saya sama belajar. So saya teruskan lah. Kecewa terus lah, tapi semangat tu kita ambil semangat. Kita teruskan je. Tapi apa yang best dia apa buat saya happy waktu tu, ini mas is orang cakap university favourite saya. Oh ya. Memang pilihan dah dari zaman tadika, tak adalah tadika. Dari zaman sekolah rendah, sekolah menengah dulu, bila nampak view mana kita nak pergi, terus ada tengok UNIMAS. Okay, saya akan ada dekat situ satu hari nanti. Memang mau 9 Memang target. Oh okay. Okeylah Charles, macam yang kita tahu, ada yang bilang hidup degree ni, ada yang bilang degree ni susah, ada yang bilang juga degree ni senang. Dan terus semua semester lah tu kan. Semester apa yang bagi kamu yang paling mencabar lah, sedikit mencabar? Waktu tu yang betul mencabar bagi saya lah, waktu year tu semester 3 lah, semester 3 memang mencabar lah waktu tu. Itu adalah salah satu semester di mana pointer saya drop lah. So, saya tak dapat pointer yang memuaskan. Waktu dia mencabar, so ada masalah peribadi lah. Masalah peribadi. So mental dengan terganggu saya juga. Lepas tu dengan busy dia lagi, dengan nak belajar dia, dengan orang cakap masalah kewangan lagi. Semua student ada masalah kewangan kan. Dia fahamkan benda tu. Saya faham student lain, dia macam apa, terletak pada diri kita lah macam mana kita naik. Waktu tu saya kalah lah dengan diri dia. Tapi ada juga yang bilang lah, memang dia tu memang susah sikit, sangat mencabar nasib. Memang mencabar lah dari segi exam apa semua. Dia perubahan dia lah, macam kita first year, waktu tu kita masih didedahkan kan, macam mana hidup masih awal, masih relax. Dan masih itu baru kita tahu apa itu universiti, apa itu sarjana muda. Faham. Okey, baiklah Charles, memanglah ada sedikit mencabar kehidupan ini. Tapi mesti ada juga kisah kelakar yang terselipkan. Cuba share sikit, mau dengar. Kalau kisah kelakar banyak. Banyak. Kalau banyak nak cerita banyak ni cerita. So okay, kita ambil lah kalau sikit-sikit. Kalau kisah kelakar yang saya memang kenang sampai hari ni, memang tapi dia tak terlibat ada kaitan dengan waktu belajar. Tapi kisah kelakar yang waktu saya kat UNIMAS lah. Waktu tu sebab saya atlet handball. Handball UNIMAS. Waktu tu memang best lah, banyak benda kami buat. Macam nakal-nakal kan universiti. Waktu tu memang hanya kami orang je yang tahu. Hanya kami orang tahu main kelakar-kelakar. Tapi kelakar-kelakar yang baik lah, bukan kelakar-kelakar yang bodoh-bodoh. Tak lah. Just kelakar-kelakar yang enjoy diri kita sendiri. Enjoy family lah. Memang lepas tu kalau yang kelakar bab kelas, memang banyak lah kacau-kacau classmate. Oh serius lah? Biasa. Waktu tu kami orang lelaki sikit je dalam kelas. Kami orang ada 90 orang dapat kelas. 90, lelaki baru 20 orang. Sikit juga. Satu geng lah, satu lelaki memang satu geng.
Faham, tapi mesti best. Pernah ada satu hari tu kami lelaki, kami rasa Sodia dia cerai. Kami lelaki sepakat tak nak turun kelas. Saja malas. Jadi memang semua lelaki tidak turun kelas lah dan itu. Yang ada pun turun seorang dua tu memang yang rajin belajar. Tapi yang nakal memang beberapa orang je kan. Oh, betul-betul nakal ya dia. Ya, itu yang nakal dia. So kami lelaki sikit lah. Ya. Lecturer hafal kami, hafal muka kami semua. So bila seorang tak datang, memang dah tahu dah yang mana tak datang. Faham. Jadi itu je lah setakat ini kisah yang cerita-cerita memang itulah. Kalau yang lain banyak panjang. So macam mana pula kalau yang pahit manis? Kalau yang pahit manis, Ya. cerita pahit manis. Mesti ada juga nih sikit kelas. Yang pahit kan yang manis. Mana-mana je. Ya, cerita yang apa yang buat kata orang kita ni mati sakit dulu baru enjoy best. Cerita yang pahit dulu lah. Untuk yang pahit satu dari segi lack of support lah. Lack of support. Kalau pahit dia macam mana cakap kan? Macam ada je dia pahit. Kalau pahit sangat janganlah cerita, nanti kita menangis di sini. Tidak lah dia pahit sangat. Dia macam entahlah, hidup dia macam enjoy je. Tapi dia pahit dia struggle lah. Kita belajar, stres belajar lah. Nak cakap tu pahit tak juga pahit sangat. Faham. Okey, kalau manis dia pula? Kalau manis, kenangan manis banyak. So waktu saya sepanjang saya aktif lah juga. Aktif sukan. Oh, memang aktif. Aktif dalam waktu nak belajar dekat. Saya waktu saya jadi JPK dekat Kolej Cempaka. Sesi 2-3-4. Waktu saya YouTube. Itu jadi Limas, join ke Suma semua. Oh, yang betul-betul aktif. Wakil FSSK, wakil ENSOS sampai kami dapat emas. Dalam ENSOS semua ada banyak juga. Macam-macam lah. Kalau dari segi belajar, yang kenangan manis dia yang paling best bila ada field lah. Macam orang pergi Sarikai, pergi Satubo. Itu semua paling best. Dengan classmate, tidur dengan classmate. Banyak orang, kalau kami lelaki paling best tidur. Letak je satu bilik 20 orang je. Lelaki-lelaki mana-mana je. Memang mana-mana je. Tidur Mana-mana boleh sandar. Nak mandi pun boleh. Tak pakai baju. Tak. Okey. Kalau dari pengalaman belajar sampai bergraduasi pula, sampai bergraduasi, apa perkara yang paling susah dituntut oleh FSSK dalam saya sangat terima kasih lah pada Politis dan Sosial dan Kemanusiaan. Of course saya juga antropologi dan sosiologi kepada pensyarah itu memang orang cakap bagi saya the best, yang terbaik lah apa yang saya dapat dari FSSK. Diorang boleh bentuk saya jumpa diri sendiri saya yang saya tak pernah tahu pun. Itulah saya sebenarnya. Macam saya jumpa kredibiliti saya, keupayaan saya dalam buat macam hadap dengan degree ni. Sebelum ni saya macam fikir saya tak mampu, saya rasa macam susah, tapi FSSK dia betul kan macam itu tadi. And for now okay lah, saya sudah berjaya kamu master. Itu yang sebab thank you. Kamu master, anda FSSK juga, berkhidmat untuk FSSK selalu. ENSOS semua, dari ENSOS juga. Mindset lah bagi saya sekarang, bila kita dalam universiti ni kan, mesti dia tahu buat mindset kita. Ya betul. Mindset kita berfikir, mindset kita buat kerja. Cara kita buat diri kita hadap tekanan. Macam mana kita nak manage semua tu. Itulah mesti bagi saya yang penting diri sendiri kita ni lah yang FSSK wujudkan. Universiti ni diorang tak pentingkan apa pencapaian diorang pentingkan apa yang diorang boleh bagi kat student. So bagi saya berbaloi lah juga. So nak cakap rugi yang tak maksud you tak juga, sebab diri kita ni kita boleh belajar dekat mana-mana, tapi rezeki kita untuk kita bentuk diri kita dekat universiti itu peluang yang terbaik lah. Okay, faham. Okay, rasanya itu sajalah untuk kita punya episod pertama. Terima kasihlah Charles sebab sudi berkongsi dengan kami tentang kisah di sebalik jubah. Okay. Kita jumpa lagi dalam episod yang kedua, di mana kita akan kupas lagi
mendalam tentang kisah di sebalik jubahnya. Boleh. Okay, jumpa di episod yang kedua. Bye.